Guys, betul ke ada seekor naga yang besar gila tidur dekat bawah tanah negeri Johor ni guys? Cerita negeri Johor pernah banjir besar disebabkan naga dekat bawah tanah tu bergerak. Betul ke cerita ni? Korang-korang kejap. Hanya bermula dikatakan ada seorang lelaki telah menuntut ilmu yang salah dan kemudian telah berhijrah daerah Segamat negeri Johor dan kemudian telah melanggar satu pantang besar bagi ilmu yang telah dituntutnya. Dan disebabkan itu lelaki tersebut telah disumpah menjadi seekor naga dan bersembunyi dekat bawah tanah daerah Segamat negeri Johor. Cerita kedua pula dikatakan dulu ada seorang wanita telah melahirkan seorang lelaki yang mempunyai kembar ular. Ular tersebut telah dilepaskan serta membesar menjadi seekor ular yang sangat besar ataupun orang dekat situ memanggilnya sebagai naga. Ada juga kisah-kisah orang dulu mengatakan ramai orang yang pergi keluar memancing kemudian hilang kerana telah ditelan oleh naga. Dikatakan saiz naga ni sangatlah panjang tau guys, iaitu sekitar 5 kilometer. Ada juga kejadian di mana kereta dan juga motosikal berhenti bergerak di jalan raya selama 15 minit. Sebab kononnya naga dekat bawah tanah daerah Segamat negeri Johor sedang bergerak dan telah menyebabkan gegaran yang sangat kuat. Tentu naga sedang bergerak untuk berpindah tempat. So ada juga yang percaya banjir besar yang pernah berlaku pada negeri Johor dulu adalah disebabkan pergerakan naga bawah tanah. Korang pernah dengar tak cerita ni? Cek komen kat sini.